Sate Pak Kupang? Ya, betul. Jom kita tengok. Assalamualaikum, Kak. Salam. Kak jual sate Pak Kupang ke? Ada ayam dengan daging. Ayam 4 kupang, daging 7 kupang. Awak jual murah sangat, Kak. Kita bagi orang kata apa? Sedekah dekat orang sikit, kita untung sikit. Sikit-sikit dia. Daging, besar-besar ni lah. Dia tak ada lemak Ayam besar-besar ni. Memang tak ada lemak, Kak? Memang tak ada lemak. Oh. Kalau ada pun tak banyak lah. Dia tak banyak. Kita tak meninggal dengan lemak. Kita ambil isi. Okey lah, kalau macam tu saya nak 20 ayam, 20 daging. 20 ayam, 20 daging. Okey, baik. Kuah ni pedas-pedas tak, Kak? Ini kita tak buat pedas sangat. Memang cukup rasa lah. Budak-budak boleh makan, orang tua boleh makan. Memang sedap. Ini nasi impit. Nasi impit RM1 lah. RM100. Nasi. Kak jual kat mana ni? Ni dekat jalan daripada Jitra nak ke hospital. Bertentangan dengan Sekolah Seri Mawasa. Boleh mai, boleh pakat mai. Kak buka setiap hari ke? Tak. Kita buka setiap hari Sabtu dan Ahad dan hari cuti umum. Kalau orang nak tempah boleh ha? Boleh. Ambil nombor boleh WhatsApp Victoria.